Esok 1 Mei 2026 bukan sahaja sambutan Hari Pekerja, tetapi esok adalah hari untuk mereka yang nak mohon program-program Pradiploma UiTM. Di mana esok adalah harinya untuk anda memohon program-program Pradiploma. Contoh soalan ini, untuk ke diploma perakaunan, Pradiploma apa yang sesuai cikgu? So soalan ini sangat bagus kerana dia dah aim dah diploma apa yang dia nak capai. So saya akan menjawab soalan ini di akhir video ni nanti. So kepada anda, tonton video ini sampai habis. Bantu saya save video ini dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang nak mohon program-program Pradiploma. So ini iklan untuk Pradiploma UiTM. Kepada anda, ini adalah sesi akademik 2026-2027 di mana anda akan lapor diri ataupun kemasukan pada Oktober 2026. Syaratnya adalah lepasan SPM 2025 dan 5 tahun ke belakang. Kepada anda, ada 5 program Pradiploma yang anda boleh mohon, iaitu Pradiploma Perdagangan, Sains aliran STEM C dan sastra, agroteknologi dan juga pengajian Islam. Menariknya program Pradiploma ni, kepada mereka yang layak, yuran pengajian percuma dan allowance sara hidup diberikan. Kepada anda, sekiranya anda nak mohon program-program Pradiploma, make sure anda tahu diploma apa yang anda nak capai supaya anda memilih program Pradiploma yang betul. So kepada anda, esok 1 Mei anda pergi ke online.uitm.edu.my/pra untuk anda memohon program Pradiploma. Untuk menjawab persoalan tadi, sekiranya anda nak mohon program Diploma Perakaunan, anda kena mohon program Pradiploma Perdagangan. Semoga berjaya esok.